Assalamualaikum koma. Jumpa lagi sama saya Fazan dari TM Motor World. So dekat depan saya ni ada dua biji, iaitu ialah Triumph Trident 660 dengan Royal Enfield Shotgun 650. So untuk dua biji ni bukan yang baru tau. Ni bukan motor baru. Ni motor second hand, tapi mileage baru bawah 500 je koma. Okey, kita tengok motor Triumph Trident ni. Untuk warna dia, warna hitam kuning putih. Yang ni orang Perak memang sesuai beli. Sebab yang hari ni dia punya warna bendera Perak lah. Orang Perak boleh beli. Memang ngam dah sangat. Untuk condition dia, kalau kamu tengok dekat sini, memang macam baru. Memang tak ada tukar apa-apa. Stiker pun ada lagi. Saya pun tak pastilah kan. Mungkin customer yang sebelum ni nak pakai duit. Memang tak buat apa-apa. Memang macam baru. Plastik dekat meter pun ada lagi. Okey, jom alang-alang tu kita tengok dia punya mileage. Tak sampai 500. 347,000 saja. 347 kilometer saja. So untuk motor ni of course ada lagi warranty. Motor ni tahun 2025. Register 2026 awal tahun. Okey, kalau kamu tengok harga ni dekat luar, harga dia lebih kurang dalam 47,000, 46. Tak salah saya Nanti kamu Google sendirilah. Okey, tapi untuk motor ni kami jual dengan harga 35,800 saja. Okey, untuk harga body dia. Okey, next. Yang ini pun memang cun lah. Yang ini Royal Enfield Shotgun 650. Kalau kamu tengok pun condition macam baru keluar kedai, baru keluar showroom. Memang macam baru. Semua masih berkilat. Untuk mileage dia baru 437 kilometer saja. Saya nak sebut pun tak boleh. Rendah sangat. Selalu saya sebut ribu-ribu. Ini baru ratus-ratus dia punya kilometer. Jadi condition memang mantap. Kalau kamu nak beli baru tu, kamu hold dulu. Mari tangan sini. Sini ada yang condition macam baru. So kita nak start sikit. Boleh tak? Tak boleh rank kuat sangat, ada customer. Okay, so untuk harga dia, kalau dekat luar lebih kurang dalam 35,000 ke 34. Tapi yang ni kami jual dengan harga 28,800 saja. Okay, untuk motor ni tahun 2024, register pun 2024. Okay, so jangan lupa, kalau kamu nak cari motor, jual motor, beli motor, cari saya, cari TM Motor World. Thank you.